Okey, nak kongsi lagi tentang macam mana nak konsisten dalam amalkan cara hidup sihat bila umur dah lebih 40-an ataupun 50-an ke 50 ke atas, 40 ke atas ni. Kebiasaannya lah kalau kita amalan cara hidup kita daripada sampai umur kita 40, memang kita langsung tak kisah makanan, tak kisah pasal kesihatan kan, makan ikut selera and all that kan. Kebiasaannya lah saya nampak, even kawan-kawan saya pun, saya sendiri saya nampak. Okay, saya nampak kesan dia akan timbul, mula akan keluar masa umur 40-an. Masa itulah akan baru tahu kena darah tinggi lah, jantung lah, gout lah, macam-macam. Ada yang lebih awal. Itu kesan dia. Sebab kesan daripada cara hidup kita ni tentang kesihatan kita ni, dia tak instant. Dia akan build over time, over years. So jadi tak ada isu, tak ada istilah tiba-tiba kena sakit jantung. Tiba-tiba kena stroke. Yang kena tu serangan stroke. Tapi punca stroke tu, punca sakit jantung tu, punca kencing manis tu, istilah dibina, dibangunkan over years melalui cara makan kita lah. Sebab tu, kalau kita dah masuk 40-an, badan kita masih sihat. Masih sihat. Alhamdulillah. Tapi kena ingat bahawa badan kita takkan sihat by itself. So kita kena mulalah fikir. Sebab saya pun biasalah sebelum saya transform diri saya, cara hidup saya dari kesihatan ni, memanglah kadang-kadang bila fikir balik kita spend so much effort, energy and money to damage ourselves. Contohnya apa kita sanggup go all the way, memandu jam, kadang-kadang tu queue berjam-jam, sanggup hanya untuk mendapatkan makanan yang tak sihat. Contohnya makanan viral lah. Kebanyakan makanan viral ni tak sihat. Tapi kita sangguplah untuk spend makanan yang penuh dengan gula, lemak sebagainya. We don't mind to spend so much effort untuk at the end of the day akan membawa kita ke arah kehancuran badan kita sendiri. Tapi bila kita cakap tentang bersenam sikit, tiba-tiba kita jadi allergic. Tak boleh lah, itulah, penat lah, tak ada masa lah and all that kan. Itu biasalah. Sebab bagi umur lah 40-an, 50-an ni, untuk kekal sihat physically kan, dia tak perlu intensity sebenarnya. Dia tak perlu intensity, dia hanya perlu consistency. Sedikit tapi berterusan. Macam Islam lah. Sebaik-baik amalan tu amalan yang sedikit tapi berterusan, bukan yang banyak tapi sekejap sekali-sekali. So macam tu je. Macam tu lah. So cerita saya, sebab saya cerita ni sebab saya pernah alami perkara tu semua tu. Saya pernah alami perkara tu exactly. Saya pernah alami perkara tu, saya pernah hadapi cabaran-cabaran tu. Tapi alhamdulillah saya dapat ada kekuatan untuk berubah sebelum saya ditimpa apa-apa penyakit. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Benda tu boleh. Hanya perlu ada disiplin dan kita betul-betul nak lah. Bukan acah-acah nak, kita betul-betul nak. Sebenarnya boleh. Tak perlu intensity pun. Tak perlu banyak sampai kita spend so much money, tak. So dia perlu konsisten. Tapi kalau kita bermula daripada keadaan kita memang dah overweight, kita have to put more effort lah. More effort untuk bakar lemak tu. Cara dia bakar lemak ni tak susah. Untuk kurangkan berat badan tak susah sebenarnya, kalau kita nak. Maksudnya kita kontrol, kawal makanan kita, dan kita bakar through activities. Start dengan perlahan-lahan. Contohnya fast walk kan, jalan je half an hour tak lama. And then lepas tu bila dah makin ringan, kita akan jogging dan and on. Konsisten. Saya pernah rasa lah semua tu, sebab saya boleh cakap, sebab saya pernah alami. Saya pernah daripada 104 kilo, now saya dah alhamdulillah. Saya pernah turun sampai 66 kilo tanpa sebarang ubat, injection, supplement, nothing. Just natural, kontrol makanan dan juga bakar lemak. Kemudian maintain. Nak maintain tu yang cabaran dia. So sekarang ni bila dulu saya lari maraton semua, almost every week, every month, every 2-3 month marathon, full marathon. Tapi alhamdulillah, kadang bersyukur juga Allah bagi saya peringatan kan. Dan saya now saya dah tak boleh lari dah. Lepas kena COVID, saya dah tak boleh nak high intensity. Fair enough.
Tapi how I stay consistent at my 50s? Tak susah pun. Senang je saya. Okay? Saya masih kontrol makanan saya. Okay? Dan saya tengok berat saya. Saya measure every 2-3 days, saya akan timbang berat saya. Kemudian, saya hanya buat sekarang ni, dulu saya punya seminggu running distance 150 km, 200 km. Sekarang tak perlu. Saya hanya perlu sekarang ni, satu minggu, average 10 km saja, 2 kali satu minggu. Weekend ataupun working days. Kemudian saya akan buat home workout. Okay, setengah jam satu session, paling kurang 2 kali seminggu. That's all. That's how I maintain my lifestyle now. Okay, same time, saya jaga makan lah. Okay, jaga makan. Saya dah tak ambil dinner. Okay, saya tak ambil dinner. Saya ambil dinner pun very light. My meal normally malam, stop at before maghrib, 6:30 petang. That's all. From there cukup lah. So again so kalau kita boleh spend so much time untuk menghancurkan badan kita sendiri, okay, yang kita tak sedar, okay, apa salahnya kita nak do something untuk kita jaga badan kita sendiri. Okay, ingat kesihatan badan kita ni takkan sihat by itself. Okay, insurans, medical coverage ke company besar mana pun, dia hanya akan cover treatment kita, cost treatment kita. Okay, dia tak akan cover lost time kita dengan family, lost time family kena jaga kita, isteri kita, anak-anak kita. Okay, lost time. Tambah-tambah kalau anak-anak yang masih membesar, fikirkanlah, kita tak boleh selfish sangat just because kita tak menyusahkan orang. Mana tak menyusahkan orang. Okay, the moment dia masuk hospital, you dah affect orang. At least your family, you can pay anything, but can the money pay the time that lost for your family, for your children, for your wife? Okay, all the hassle, dia punya trauma, dia punya mental stress, boleh bayar dengan duit ke? Tak boleh. So again, okay, kita tak ingat selfish sangat. Okay, satu lagi, bila kita tak sihat ni, okay, we spend so much kan untuk tak jaga kesihatan, tapi kita bila tak sihat ni, kita susah makin berat untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasa berat. Okay, jadi kalau sihat ni, kalau kita sihat ni, kita rasa boleh tunggu masa tua. Okay, bila tak sihat, kita rasa bila nak elok besok. Sama lah. Akan ada cara-cara iblis akan buat kita, at the end of the day, kita tak beribadat. Bila kita ada halangan fizikal, lagilah besar alasan kita kan, tak boleh nak buat. So again, kita tak boleh selfish okay, kesihatan ni takkan boleh beli dengan duit. No money, no title, no nothing can buy your good health. Okay, once you lost it, that's it. You cannot get back the lost time. Okay, so fikirkanlah. Okay, sama-sama kita jaga kesihatan. Okay, dia tak ada duit boleh beli kesihatan. Okay, tu je. Semoga bermanfaat.